Alhamdulillah, saya dah dapat kad bilik. Cuba teka saya bilik dengan siapa. Tak apa, siapa pun insya-Allah kita akan berkenalan, kita akan bersilaturahim. Okey, terima kasih banyak kepada hotel apa ni? Mardiah Hotel and Suite. Alhamdulillah. Jadi dekat sini apa yang kami akan buat? Selain daripada penginapan rasmi Muallim Muda di sini, alhamdulillah saya dan sahabat-sahabat, dekat sinilah kita akan ada kelas. Dekat sinilah kami akan berkumpul. Yang mana pihak produksi dah sediakan segala-gala. Bukan main-main tahu. Macam-macam kelas ada. Kelas vokal ada, kelas macam-macam. Kelas nak English pun ada, kelas tajwid, kelas tadabbur. Terima kasih banyak juga kepada pihak Astro dan kepada Mardiah Hotel sekali lagi. Tapi sebelum itu, Muallim Muda ditenagakan oleh Absol Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan secawan Absol Cafe. Kopi tenaga premium dengan herba semula jadi untuk tenaga, fokus dan stamina luar biasa. Okey, jom ikut saya ke bilik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sekarang kita ada kat mana ni, Cak? Duk nampak Mardiah Hotel ni sebab nama dia bersih Arab kan? Dengar kata Ashraf, hotel ni diiktiraf sebagai World Best Halal Awards 2024. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini pengalaman pertama kami dalam Muallim Muda 2025. Kami tengah bersiap sekarang. Doakan kami, sangat-sangat nervous yang sangat-sangat dahsyat ni. Kejap lagi kita akan masuk ke dalam press conference. Let's go. Doakan kami semua. Jom kita sama-sama saksikan. Sarung tak jadi pakai Jackson. Program ni tidak dah lama tak ada. Itu bila dah ada nama pun nama berbeza, Muallim Muda dipanggil. Ini satu kelainan yang mana sebelum ni dia program yang sama, bos yang mungkin daripada season sebelum tu. Ustaz Aris pun dia punya pengalaman di pentas program reality sendiri seperti itu semua. So kita nakkan dia punya pengalaman tadi untuk dia kongsi. Saya ada sikit-sikit pengalaman dalam pengacaraan. Kita harapkan combination ni dia akan jadi best. Tengok dulu Muallim Muda, dan kita yang paling penting dia punya utamanya adalah peserta-peserta kita. Ini semua hebat-hebat ni. Masyarakat kita sangat perlukan platform seperti ini sebab dia buka mata kepada mereka yang lain yang menonton bahawa pentingnya ada pendedahan tentang agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini antara exposure yang perlu untuk membentuk ummah yang sempurna. Saya melihat kepentingan pendakwah-pendakwah muda untuk menarik yang pertama generasi muda bersama-sama untuk belajar dan belajar. Bila kita melahirkan pelapis-pelapis muda seperti ini, dia menyemarakkan ilmu seperti mana yang telah kita buat pada rancangan-rancangan yang lepas. Saya nak diorang ni belajar untuk mengatakan aku tidak tahu. Sebab dalam dakwah ni, kita ni penting sekali adalah kita nak membetulkan, menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Jadi ini yang saya nak, kualiti daripada sudut para peserta ini boleh dipertingkatkan insya-Allah untuk musim kali ini. So memang kami sebenarnya dah lama tercari-cari apa program kami untuk kami terus lebih ke hadapan lah. So bila di offer dengan rancangan Muallim Muda, dengan harapan program Muallim Muda bersama Astro akan terus menggerakkan dakwah kita kami insya-Allah. Amin. Saya harap program ni dapat lebih menyebarkan dakwah seperti mana yang kita sasarkan, insya-Allah. Itu harapanlah daripada pihak penaja, iaitu Sis Aida sendiri. Amanah yang diberikan kepada saya adalah untuk membantu saudara-saudara semua memperjuangkan ayat Allah dalam ucapan anda. فَقُولُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. 2 minit pun anda tak boleh baca laju-laju. Kan? Ini ayat Tuhan, mana boleh mengalami perubahan kerana perubahan zaman dan perubahan program.
Saya terkejut sebenarnya kerana yang hadir ini bukan hanya orang-orang muda, tetapi kalangan mereka memang yang kebetulan saya sudah kenal. Ada potensi, ada karier dan ada banyak cerita. Jadi saya bersyukur pada Allah kerana barisan muallim muda ini rupa-rupanya orang yang sudah ada credibility mereka sendiri. Jadi tak susah untuk membangunkan mereka sebab mereka bukan bermula daripada kosong. Mereka sudah ada asas Islam yang baik. Jadi ini harapan saya, agar mereka bukan hanya memperkenalkan diri mereka kepada rakyat Malaysia, tetapi mereka boleh memperkenalkan ayat-ayat Tuhan kepada hati-hati rakyat Malaysia, insya-Allah. Itu amanah untuk mereka. Jadi bila saya masuk dalam kelas Ustaz Syahri ni, saya rasa tazkirah ni dah sesuai. Tapi bila diberikan penerangan, penjelasan daripada Ustaz Syahri, rupanya tazkirah yang kita fikir dah sesuai ni sebenarnya banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Satu perkara yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu bagaimana untuk kita sampaikan Al-Quran itu supaya apa yang kita sampaikan tidak bercampur baur dan juga tidak mempunyai satu salah sangka kepada masyarakat bila mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya buka minda pada situ saya ada sebut beberapa dosa besar so-called dalam image yang selalu dibuat oleh para pendakwah dan juga beberapa asas image supaya kita memberi first impression yang baik kepada para pendakwah. Ya, pakaian sunnah ni adalah kekemasan sebenarnya. Tapi kalau pakaian sunnah yang tidak kemas, itu yang akan menyebabkan orang akan mengata dan sebagainya. Islam pun juga menekankan juga tidak menggunakan adat dan uruf selagi mana tidak bertentangan dengan syarak, selagi itu harus dibuat, tak ada masalah. Jadi saya doakan semoga para muallim muda berjaya menjadi ilmuwan yang berdisiplin, yang mengangkat agama dan menghapuskan sebarang penyelewengan dalam agama. Nur. So, alhamdulillah, pertama sekali kita ucap syukur pada Allah SWT. Kita tak sangka kita boleh jumpa hari ini dalam program yang mungkin sebenarnya rakyat Malaysia tunggu lama. Alhamdulillah, kita bagi terukan untuk muallim muda untuk kali ini. Kita 526. Poyo ke, rendah diri ke, riak. Saya adalah seorang yang sangat-sangat lantang bersuara dan saya bersikap tegas. Ini semua bukan apa, adalah acuan didikan tarbiyah madrasah saya, iaitu pangkat ayah saya sendiri. Saya juga sebenarnya seorang yang sangat bukan suka untuk ke depan, tapi boleh untuk ke depan. Which is saya boleh bercakap di hadapan orang. Saya boleh rangka ayat-ayat yang mungkin best dalam masa yang sekejap. Kita sangat berharap kelas yang pertama ini, walaupun dia pengenalan, tetapi dia merupakan satu, kita kata, stepping stone untuk mereka bersedia dengan minggu-minggu yang lebih mencabar dalam program Muallim Muda ini. Harapan saya untuk medan Muallim Muda yang pertama ni adalah jadi diri anda sendiri. Apa yang telah anda alami selama hidup anda selama ini sebagai pendakwah, jadi diri anda. Medan ini adalah anda ceritakan pasal diri anda, bukan untuk kebanggaan, tapi sebagai satu pedoman dan juga panduan kepada masyarakat di luar sana.